Baiklah, Assalamualaikum murid-murid dan cikgu kasih sekalian. Cikgu ialah Cikgu Dini. Jadi dalam video kali ini, cikgu akan mengajar murid-murid semua bagaimana ingin membentuk ataupun membina ayat daripada 9 jenis kata adjektif. Seperti yang kita tahu, 9 jenis kata adjektif. 9 jenis kata adjektif ini ialah terdiri daripada maksud yang saling berbeza-beza. Contoh, kita ada 9 jenis kata adjektif. Kita ada jenis kata adjektif warna, sifat, cara, bentuk, ukuran, perasaan, panca indera, jarak. Semua tu masing-masing mempunyai makna dan fungsi yang berbeza-beza. Jadi macam mana kita nak menggunakan kesembilan jenis kata adjektif yang berbeza-beza ini di dalam konteks ayat? Ingat, kita tak boleh sijak tahu seperti kita punya ayat akan membawa makna yang berbeza. Contoh, cikgu akan gunakan jenis kata adjektif yang pertama, iaitu kata adjektif perasaan. Jenis perasaan. Jadi apakah ayat yang kita boleh guna daripada kata adjektif jenis perasaan ini? Ingat, cikgu ada tips untuk cara kamu membina ayat dengan lengkap sebagai murid nombor 5, iaitu formula salam. Apa itu? Salam. Mana sih cikgu ada? Tapi salam ini menarik sikit tak sebab kita tambah lagi itu salam ni. S itu ialah siapa? Maksudnya pelaku untuk ayat kita. A itu aktiviti. Apa yang pelaku buat? L itu ialah lokasi. A itu ialah alatan. M itu ialah mengapa. Dan P ialah perasaan. Untuk pengetahuan murid, yang penting dalam formula salam ini ialah S dan A sahaja, itu siapa, dan aktiviti sahaja. Manakala lokasi, alatan, perasaan, mengapa ini ialah salah satu pilihan untuk kamu gunakan sebagai pelengkap bagi ayat gambaran. Jadi, kita berbalik kepada membina ayat bagi kata adjektif. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan cara kamu membina ayat untuk satu jenis kata adjektif saja supaya kamu dapat memahami bahawa kata adjektif ini ialah berbeza-beza. Jadi, kamu perlu berhati-hati semasa membina ayat. Jadi, cikgu akan menggunakan contoh dalam video ini ialah kata adjektif jenis perasaan. Kita gunakan formula salam ini yang murid-murid. Siapa dulu kita menggunakan? Siapa? Siapa? Kita gunakan Ali sebagai siapa. Ali, aktiviti. Apa yang Ali nak buat? Ali sedang menulis. Menulis ialah aktiviti. Menulis, kita nak menulis apa? Menulis nota. Jadi sekarang ni kita ada 4 pilihan: lokasi, alatan, perasaan, mengapa. Perasaan, kita nak gunakan kata adjektif perasaan kan? Jadi kita akan gunakan yang P, menulis nota dengan penuh keterujaan. Lengkap dah ayat kita yang memenuhi format salam. Contohnya, kita ada kata adjektif jenis sifat. Okay, kata adjektif jenis sifat. Kata adjektif jenis sifat ini ialah menggambarkan macam keadaan sempurna sifat. Contohnya sifat selamat. Lagi apa lagi macam sempurna sifat. Jadi kita boleh berapa? Alatan perasaan mengapa. Saya rasa kita boleh guna mengapa. Contoh kita nak buat untuk sifat ini ialah Ali sedang mencuci pinggan. Inilah pelaku aktiviti. Kita akan gunakan mengapa untuk konteks kata adjektif sifat. Okay? Mencuci pinggan kerana pinggan itu kotor. Pinggan itu kotor. Kotor ini ialah kata adjektif sifat bagi konteks mengapa untuk formula salam kita. Jadi ingat ya murid-murid, sebagai murid tahun ini yang cemerlang, kita perlu menggunakan format
dan hebat.